Di sebalik setiap langkah kecil, tersimpan tekad yang tidak pernah terlihat. Sebuah usaha yang berterusan, kepimpinan yang lahir dari hati, dan semangat yang menggerakkan perubahan. Hari ini, kita berdiri menyaksikan lahirnya individu yang bukan sahaja cemerlang dalam tindakan, tetapi memberi inspirasi kepada seluruh komuniti sekolah. Mereka adalah nadi yang memacu kecemerlangan, suara yang memandu rakan-rakan, dan cahaya yang membuka jalan kepada masa depan. Inilah detik untuk mengiktiraf keunggulan sebenar. Tersebut kisah sebuah cerita. Seorang putera lahir ke bumi, menjadi harapan ayah dan bonda. Semoga berjaya, kelakmu jua. Tanggal 4 Mac 2013, tepat jam 6.31 pagi, bertempat di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani Kedah, bergemalah tangisan si kecil seorang putera yang amat dinantikan kehadirannya. Bayi ini merupakan putera kedua buat pasangan bahagia Allahyarham Cikgu Ahmad Naqib bin Mat Sulihin dan Puan Suzila binti Muhammad. Tersenyum gembira ayah dan bonda menerima hadiah terhebat dari Yang Maha Esa. Alhamdulillah, syukur anakku insan sempurna kejadiannya. Sejak itu, membesarlah bayi ini menjadi anak yang cemerlang. Bak kata pujangga, benih yang baik jatuh ke laut menjadi sebuah pulau, jatuh ke tanah menjadi pohon nan rendang. Kejayaan akademiknya sentiasa konsisten. Sejak awal persekolahan di Sekolah Kebangsaan Tunku Ismail, beliau mendapat 6A dalam ujian akhir semester persekolahan 2025 dan mendapat 9A dalam ujian penilaian kelas KAFA. Beliau mendapat 6A dalam ujian akhir semester persekolahan 2025 dan mendapat 9A dalam UPKK. Bahagia ayah bonda, anak yang bercita-cita menjadi seorang guru ini menjadikan ayahnya sebagai sumber inspirasi. Murid ini mempunyai daya kepimpinan yang istimewa. Oleh itu, beliau telah diberikan tanggungjawab untuk beberapa jawatan penting di sekolah. Antaranya, Ketua Murid dan Ketua Pengawas Sekolah Kebangsaan Tunku Ismail sesi 2025. Pengerusi Tunas Kadet Remaja Sekolah dan Naib Pengerusi Kelab Kerjaya. Kecemerlangan juga terserlah dalam bidang koakademik. Murid ini telah mencapai kejayaan yang amat membanggakan. Antaranya, Hippo English Without Borders 2025, peringkat negeri, nasional dan internasional. Helper Sukarelawan Gimnastik, peringkat kebangsaan. Tapir Hero, peringkat kebangsaan. Merentas desa, peringkat negeri. Seorang yang bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Kini, terlerai sudah biodata diri serlah kehebatan persada akademik. Anugerah cemerlang motivasi diri demi masa depan yang penuh dinamik. Ketokohan dan kewibawaan murid ini serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang besar untuk ditabalkan sebagai tokoh murid pada tahun 2025. Dengan ini diumumkan, tokoh murid yang dimaksudkan ialah Ahmad Yusof bin Ahmad Naqib.